Okey, saya nak return balik barang ni. Okey, saya nak drop off. Saya tekan drop off. Okey, saya tekan drop off. And then dia suruh saya pergi hantar dekat Parcel Hub Sri Kembangan. Jauh nak mampus daripada tempat saya. Okey. Saya nak tukar daripada pergi sini. Saya duduk sini. Satu kerja pula nak pergi jauh nak mampus tu. Saya nak tukar dia pergi ke ni alamat saya. Nombor 10. Jadi saya nak pergi yang paling dekat adalah MBE. Bila saya klik MBE, dia tak nak tukar. Kenapa? Ni, puan duk tekan dah ni. Puan duk tekan nak select MBE ni. Ataupun pergi kat sini. Kolektor Jespo ni. Kenapa tak dia nak pilih? Tolong tengok kau punya apps ni. Apa hal kau punya apps ni? Tak boleh nak return. Bukan tak boleh nak return. Tak boleh nak pilih tempat nak drop off. Sebab alamat saya PUJ 6/5. 6/5 yang paling dekat adalah MBE. Taman Puncak Jalil. Tak boleh nak select. Yang lain pun tak boleh nak select. Lepas tu macam mana? Macam mana nak guna?